Nasib baik rambut dia buat tapak satu semua. What? Okay, kali kedua aku sampai Jakarta. So aku jumpa pakcik ni lagi yang aku gunting rambut. Masa first hari tu aku nak try tanya dia nak gunting rambut lagi tak dengan aku. Assalamualaikum. Hei, meroket. Terus meroket Meroket. Okey. Ini udah panjang ini. Jom ayo. Boleh kali kedua? Boleh. RM20 lagi nanti. Rupiah, okey dah rupiah. Okey, kita bagi rupiah nanti. Okey Pak Jadi, kita ketemu lagi ya. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Sekarang dah pandai berlakon guys. Sebelum ni tak pandai. Kalau di kita kan pakai Pak, apa kata-kata semangat kalau berdagang? ya meroket, makin meroket. Makin meroket. Jadi macam terus Meroket. Jadi kita jangan makin lama makin rendah ya Pak. Harus makin lama makin tinggi, jangan makin lama makin rendah. Mantap. Itulah terus meroket, okey? Junaidi dengan keluarga duduk jauh-jauh ya? Jauh. Anak berapa orang? 2. Anaknya kerja semua? Kerja yang satu di Sidoarjo, yang kecil di Bali, bapaknya di Sidoarjo juga. Bapaknya di Jakarta. Jadi jumpa bila? Lebaran. Kan dia jumpa anak beranak semua time hari raya je. Cari uang ya Pak. Kepepet. Okey Pak Junaidi. Selesai Pak Jaidi. Selesai janjian dia tak nak RM20. So kita bagi dia RM100,000 Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Okey, ini ambil ni. Bawa pergi sana. Handsome tak guys? Tengok handsome tak handsome? Dia dah handsome dah. Okey, boleh jalan.